Oh, nampak tu? Walaupun saiz dia macam ni, kita siap boleh drift lagi. Dan ini adalah RC car siap dengan sistem gyro. Nampak tu? Tayar dia ada function gyro. Kita boleh main lama tau. 30 minit. Kat dalam kotak dia ada bagi kereta, dia ada bagi remote yang full professional. Cone head dia bagi 4 biji. Dapat 4 tayar getah kalau kita nak main speed. Screwdriver nak buka dia punya tayar. Kabel Type-C untuk charge kereta ni. Charge 30 minit. Boleh main pun 30 minit. Cara nak setting remote boleh refer dekat dia punya user manual. Dia boleh belok kiri kanan, depan, belakang ya. Dan kita boleh control dia punya speed sikit-sikit. Nak slow boleh slow, nak laju boleh laju. Sebab dia full proportional. Dan kalau nak belok sikit-sikit pun boleh. Sebab dia full proportional. Dia ada lampu putih, dia ada lampu biru, dia ada lampu hijau. Dia boleh blinking. And then nak tutup dia punya lampu pun boleh. Nak buka dia punya lampu pun boleh. Lepas tu back to normal. Datang sekali dengan signal kiri kanan. Body dia pula boleh buka. Kat dalam kita boleh tengok dia punya board. Kalau nak tukar dia punya bateri, bateri dia boleh cabut. Dia guna LiPo 3.7 volt, 220 mAh. Boleh tahan 30 minit. So kalau nak beli bateri spare, cari yang macam ni. Memang mantap guys. Skala 143 ya. So siapa yang mencari RC Drift ni, link ada dekat bawah tu guys. Boleh tekan dan order sekarang.